Alhamdulillah, pagi ni kita berpeluang untuk post buah ni. Buah apa ni? Kenal tak? Terdia rare ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni buah apa ni? Ya. Buah ni dikenali sebagai buah asam renda ataupun asam merinda. Ianya sering dijadikan sebagai jeruk buah-buahan ataupun diolah di dalam menu acar buah-buahan kampung. Kerana rantingnya agak berduri, ianya selalu ditanam di pagar-pagar rumah. Alhamdulillah, di atas permintaan daripada seorang hamba Allah ni, semoga beliau dikurniakan cahaya mata yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bunga asam merinda ni memang tidak dinafikan sangat wangi, sering menjadi tumpuan dan persinggahan para kelulut untuk mengambil nektar. Buah asam merinda perlu direndam di dalam air garam untuk menghilangkan getahnya. Selain warnanya yang menarik, buahnya mampu bertahan segar setelah 2 minggu dituai. Sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.